Isu Altan Tuya tu saya cakap lain perempuan. Mereka dah bawa cerita sekarang ni Najib bunuh Altan Tuya. Perempuan, saya lawyer Altan Tuya. Ni Pak Ngahang ni, menantu hang. Pak Ngahang mana? Menantu hampa ni. Aku ni lawyer Altan Tuya. Saya menantu perempuan ni yang buat kes Altan Tuya. Saya lawyernya. Masa saya buat kes Altan Tuya, saya lawyer Inspektor Azilah yang dikatakan bunuh Altan Tuya tu. Masa tu saya lawyer Anwar Ibrahim. Perempuan ingat kalau Azilah cakap kat saya Najib terlibat, saya tak guna masa tu. Saya lawyer Anwar Ibrahim masa tu. Kalau keluar pada mulut Azilah dan Sirul Azhar, anggota UTK yang kata bunuh Altan Tuya tu, kalau keluar daripada mulut mereka kepada saya, lawyer mereka, kata Najib terlibat, perempuan ingat saya tak guna. Saya lawyer Anwar Ibrahim masa tu. Walaupun Anwar Ibrahim suruh saya, paksa saya supaya dapatkan tu dan isytihar kata Najib terlibat, saya kata saya tak gamak. Ini kes nak tuduh orang bunuh tau. Saya tak dengar sendiri daripada, malahan Azilah bersumpah. Dia kata, tuan, Datuk Seri Najib tak tahu apa-apa. Dia tak terlibat langsung, tak ada kena-mengena sikit pun. Saya ditekan lagi. Dapatkan surat sumpah. Suruh dia mengaku Najib terlibat. Rosmah pun terlibat. Rosmah yang pergi ke Puncak Alam. Rosmah yang pasang bom tu. Rosmah yang meletupkan. Rosmah yang bunuh Altan Tuya. Tuan-puan, nasib baik Allah masa tu jaga saya. Dia suruh saya cek. Saya cek. Bila saya cek, ya Allahu Akbar, Datin Sri Rosmah 19 November berada di tabung haji, buka puasa dengan anak yatim. Datin Sri Rosmah sedang solat bersama dengan anak yatim di tabung haji. Ada gambar dia, ada bukti dia. Saya kata, macam mana gamak saya nak tuduh Datin Sri Rosmah yang bunuh Altan Tuya? Bukti jelas dia bersama anak yatim malam tu, bulan Ramadan. Tak peduli, hang buat juga, cari jalan supaya Rosmah dan Najib dituduh bunuh Altan Tuya. Saya kata, saya tak boleh terima ni. Saya tarik diri. Sebab tu saya tak buat kes tu. Saya tarik diri. Why so serious?